Yang hal yang mesti tanya, coba kekallah bersyukur terhadap nikmat yang ada. Hati-hati. Apabila Allah nak cabut, han kembali le nikmatnya. Baru duduk tahayal di agai jamun mangat kedih. Ya, agai jamun. Cuma batai jamunnya iron kibat tengok putus sahara aku pula Batai duduk baru nikmat. Watai ka sakit di agai jamun sehat mangat kedih. Watai kata nak tu sembahyang gero tu hanjit tajak gero tu. Kan? Watai tanya rukuk. Hanjit dah rukuk hanjit dah budak. Dia dah percikok fa hanjit dah putupat. Baru tengok mudi agai jamun kon mangat ke dia tak ibadat belele. Nyok selik agai jamun. Kon mangat ke dia. Man jamunnya nak rasa mangat. Padahal nak tengok kumpulan salah pula gelo. Tengok tak ada pita sente pula gelo dia. Baru duduk tak pegah medit lagi jamun. Padahal lagi jamunnya hanali lagi jamunnya. Lagi jamun yang kah lewat, lagi jamun yang kah hilang, baru deh ni. Tetapi di saat tengah terasakan, hana tak nikmati ada. Nyan mandum ura kaya. Tapi, gini maya aju. Wadah tengah nak niat medit raya taju. Tama sikin pihan je tham hai bet hainya ajak kena hainya rek lang terus dumpu bet suum dia gede kerana macam ubut mendik raya bebas bebas aja ambil ke jalan ambil ke kokoh jalan hanjutnya hanjut je susah dia hawa tak kalau urang raya bebas wadah ka raya mendik mai halau ada susah dia pinjam tidak kira dia ubut dia jebur yo macam masalah terus salah roh tenang, salah gop roh wadah tu. Yo kan. Ada bangai lo. Ada ngut lo. Tidak abut